Alright, Assalamualaikum, selamat pagi. Mana Program Director, terima kasih kerana mencalonkan saya. Okay, saya Azlan daripada Bangi, Selangor. Okay, saya nak cerita titik terendah yang berlaku kat saya 31 tahun yang sudah. Okay, saya ada 3 minit Ni slide saya pertama, 1 minit. Okay. 31 tahun sudah, saya ni pada usia tu umur saya 19-20 tahun. Korang campur tolak umur saya berapa sekarang lah. Alright, saya seorang atlet yang main bola sepak, yang main rugby, contact sport. Kan, ini adalah hasil seorang atlet yang bersalah. Right? So, apa yang berlaku ialah saya ingat saya pada tu 1995. Ketika tu dalam satu perlawanan bola sepak, merebut bola di udara, saya salah landing. Bila saya salah landing, saya dengar bunyi lutut. Okay? Kemudian ada satu defender besar, saudara Hafiz kat belakang tu, empuk saya dari belakang dan berbunyi lagi sekali. So masa tu sakitnya tak boleh kira, ya. Saya menangis di padang masa tu. Kan? Menangis di padang. Dan zaman dulu tidak ada orang kata rawatan yang moden, nak pergi MRI semua tak ada, pergi urut, pergi apa semua. Dan sejak itu lutut saya dia boleh bengkak tiba-tiba, dia boleh berbunyi tiba-tiba, dan saya jalan hencut selama 6 bulan. Okey. Titik terendah saya ialah bila kita nak balik kampung, masa dekat UiTM Shah Alam, nak balik kampung kena naik bas Pudu Raya. Zaman student dengan kusuk masan terencut-hencut di Pudu Raya, orang bagi saya RM2. Orang ingat saya apa dengan muka kan? Ada gaya lah kot kan. So kita suffer benda tu. Hanya selepas beberapa momen barulah orang kata kita pergi jumpa dengan pakar dan kita tengok yang rupanya saya ni kena MCL. Boleh baca lah MCL macam mana. Dan kita tanggung sejak umur 1965. Alright. So apa yang berlaku ialah apabila Collagen Plus ini diperkenalkan dan kita ada beberapa pack yang kita cuba, saya start makan. Saya tak macam kebanyakan you all nak cantik, nak glowing. Kan? Saya nak lutut saya glowing right? So, selepas itu saja secara tak sedar saya dapat rasa perubahan 30% ke 40%. Tapi saya tak beritahu semua orang lah. Saya ni jenis kalau saya jumpa saya takut saya over claim ke apa kan. Tak beritahu, saya cakap kat wife saya je. Kan? Wife saya kata, baguslah makanan lagi. Biasalah. Kan? Happy wife kan. Dan selepas sekotak saya rasa perubahan 70%. Dia rasa ngilu tu dah macam 70% hilang. Dulu nak bengkok macam ni pun tak boleh. Sorry, saya tak ada gambar sebab zaman dulu tak ada kamera nak ambil gambar lutut. Dan saya rasa kalau saya ambil gambar lutut saya pun macam lutut kot kan, mana nampak sebab dia kat dalam. Tapi hari ni saya boleh band macam ni je. Saya demo terus, lagi mahal. Okay? So, objektif saya ialah hanya orang kata nak bagi keselesaan pada lutut kanan supaya lepas bulan puasa ni saya boleh bersukan balik, main bola saya sosial dan mungkin boleh kurus sikit lah. Okay. So, saya pun research lah macam mana saya baca. Kenapa macam ni? Kan, saya pakai Alora pun dia tak ada impact yang immediate macam ni. So, saya baca, ini dah rupanya CTP ni resapan dia pantas, cepat masuk. Kan, dan dia kurang radang dalam sendi dan sebagainya. So, bagi saya jumpa solusi dalam Collagen Plus. Saya jumpa solusi dalam Collagen Plus. Dan kepada IBO, sebenarnya ini adalah antara pasaran-pasaran yang saya rasa kita boleh kembangkan. Orang yang sakit lutut, orang yang macam saya. Alright, so 3 minit itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.